Alhamdulillah, kita sambung pada ayat 105. Ah, okay, insyaAllah saya mulakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala tuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ini ulaika alladhina dhalla sa'yuhum. Okey, ini mereka lah ayat sebelumnya, mereka yang hilang atau dolla bukan dolalan, lebih pada itu. Hilang tu hapus, dolla hilang, sesat. Usaha mereka di kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka, mereka mengira bahawasanya mereka melakukan kebaikan, melakukan satu yang baik, membaikkan kelakuan, sun'ah, work, kerja yang baik. Jadi Allah kata mereka itulah yang kafaru, telah kafir dengan biayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, waliqa'ih, dan pertemuan dengannya. Jadi mereka kafir pada dua perkara, iaitu ayat-ayat Tuhan mereka dan juga pertemuan dengan Allah, dengan Rabbihim. Fahabitat, maka habitat, madhi, hapuslah, telah hapuslah a'maluhum, amal-amal mereka, fala tuqimu lahum, dan tidak akan nuqimu lahum, kami menegakkan bagi mereka yaumal kiamah, pada hari kiamat, hari wazna, timbangan. Maksud tidak ditimbang langsung. Apa usaha mereka tidak ditimbang langsung. Jadi itu keadaan di hari kiamah. Okey. Uh, Okey, ada jadi ialah ulaika ni mubtada. Hmm. Alladzina kafaru. Uh, Baru Maaf, dengar suara saya. dengar. Okey. Ya, Uh, ya. Alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Uh, Baru. Mereka itulah orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan juga pertemuan dengan Tuhannya, maka akan musnahlah, maka musnahlah segala amal mereka, dan tidak kami dirikan bagi mereka, kami tegakkan bagi mereka pada hari kiamat itu timbangan. Jadi silakan, saya nak ajar sikit. أولئك مبتدأ الذين خبر الذين اسم موصول dimulakan kepada silah mausul kafaru biayat rabbihim, silah mausul wa ataf liqa'i rabb wa liqa'ihi, ma'tuf kepada kafaru biayat rabbihim wa liqa'ihi. Jadi ulaika ni isim isyarah, selepasnya allazina isim ma'rifah. Tapi kalau isim ma'rifah yang bukan isim mausul, isim ma'rifah yang menerima alif lam, dia akan jadi badal lah biasanya. Kata ulaikal muslimuna, dia jadi badal. Tapi kalau al-lazina ni isim mausul, dia khabar, biasanya khabar. Mereka itu adalah, tamak adalah, mereka itu adalah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, waliqa'i, dan pertemuan dengan Tuhan lah. Fahabitas a'maluhum, amal ni jamak taksir kepada amal, jadi dianggap muannas. A'maluhum fa'il, dia fahabitas, ada ta'nis sebab amal. Jadi maka amal-amal mereka akan terhapuslah amal mereka. Fala, maka tidak nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, kami tidak akan menegakkan bagi mereka pada kiamat sebarang timbangan. Jadi waznun ni timbangan. Maksud asalnya timbangan. Yang kita wazan dalam ilmu saraf tu wazan. Maksud asalnya timbangan. Mizan, alat penimbang, mizan. Dan kalau program mengurangkan berat badan ni disebut daripada naqis, kurang, naqis anqasa yunqisu, inqas. Masdar inqas, inqasul wazni, pengurangan berat badan. Ini dalam istilah penggunaan harian lah.
Jadi wazan ni timbangan. Wallahu a'lam. Doktor ya, doktor? Doktor ada? Ada. Nak tambah apa-apa? Allahu Rabbi Salam. Ah, Assalamualaikum. Bukan. saya Tak. Okey. yang tengok Apa yang sikit tu lagi? biayati tu maknanya dia ada segi jumlah dia, jadi dia muta'alliqah ni kepada apa tu lah, kafaru. Kemudian dia juga dalam keadaan apa tu mudhaf kan kepada rabbihim tu Ya. okey. Kemudian lahum ya dalam muta'alliqah ni kepada nuqimu, begitu juga yaumal qiyamah yang juga dalam bentuk segi jumlah. Jadi yauma tu dalam zaman tu juga muta'alliqah ni kepada nuqimu tu yang kami tegakkan. Waznan tu maf'ulun bih lah. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita sambung. Puan Jana silakan. Pendek ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Zalika demikian itu jazaohum, jaza tu balasan mereka, mudafun ilaih, jahannam, neraka jahanam, bima dengan sebab wa majrur kafaru, mereka telah kafir, wattakhazu, dan menjadikan ayat-ayatku, warusuli, dan rasulku, bahan huzwa, sebagai ejekan atau olok-olokkan, sebagai olok-olokkan. Ridicule. Ya. Ya, ridicule, Jadi ejekan lah. ejekan, bahan ejekan. Okey. Itulah balasan mereka, iaitu Jahannam. Neraka jahanam. Jadi disebabkan dengan apa mereka telah kafir, dan sedangkan mereka mengambil ataupun wahalia, sedangkan atau mereka mengambil wattakhadhu ayati, ayat-ayatku, dan rasul-rasulku, rasul-rasulku, jamaah huzwa, bahan ejekan. Okey, silakan Haji Asri. Zalika sama juga isim isyarah, dia mubtada, jaza'u khabar dan juga mudhaf, hum mudhafun ilaih. Sebab jaza'u ni dia ma'rifah disebabkan oleh hum, mudhafun ilaih dia ma'rifah. Jadi dia khabar lah, dia bukan badal, dia khabar kepada zalika. Jahannamu ni marfu' sebab dia badal ataupun dia mengataf bayan kepada jaza'uhum. Jadi itulah yang demikian tu balasan kepada mereka, iaitu Jahannam. Bima kafaru, ini ma ni sebenarnya ma masdarah. Ma kafaru ni kita boleh masdarkan dia jadi bikufrihim. Disebabkan, ba ni sebab disebabkan kekufuran mereka. Bisa babi kufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Wa atau wa ittakhadhu, dan mereka ittakhadhu ayati. Ittakhadhu biasanya memerlukan dua maf'ul, sebab dia masukkan macam ja'ala, menjadikan. Mereka telah menjadikan ayat-ayatku, ayati. Ayati ini maf'ul lebih pertama, wa rusuli ma'tuf kepada ayati, ma'tuf kepada maf'ul lebih pertama, huzwan maf'ul lebih kedua. Jadi dia ni kerana mereka ni telah menjadikan ayat-ayatku dan juga rasul-rasulku sebagai ejekan. Jadi boleh tambah sebagai lah sebab dia maf'ul lebih yang kedua. Wallahu a'lam. Betul sudah, tambah apa-apa? Saya lihat
Zalika tu dengan jaza uhum tu. Zalika tu mungkin menjadi khabar. Ada yang ditinggalkan. Al-amru amara mubtada dia Mazuf lah. dia mahzufkan. Kemudian barulah datang jaza muhum yang dalam bentuk mudhaf ilaih dan juga mubtada. Maka khabarnya jahannam lah. Bima kafaru ma tu isim disebabkan isim mausul, jadi sila mausulnya kafaru. Lepas tu datang ayat baru watakhadhu, tu fa'il dia lah, dan takhadhu tu akan jadi fi'il madhi. Jadi dan mereka menjadikan apa ayati ayat-ayatku maf'ulun bih lah. Okay. Dan rasuli dan rasulku Suli. wa rusuli kan. Okay. Kadang usuwan tu akan jadi maf'ulun bih juga tu. Kedua. Okay. Kedua, Okay. kedua. Yang kedua lah. Kan? Betul Betul. Jadi usul tu maknanya jamak taksir lah. Okay. Itu yang saya lihat lah. Ya betul. Okey. Okey dah. Taksir. Ada soalan yang ditanyakan? Haji Mak Syah ada? Ada. Ada Haji Mak Syah. Silakan Haji Mak Syah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak nampak Ustaz dia punya apa tu? Tak nampak? Naik Naikkan ke atas. Oh, dia. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Inna tu ialah haraf taukid. Alladzina itu isim mausul. Sesungguhnya orang-orang yang amanu fi'il madhi, orang yang telah beriman. Wa amilus ni wa ni ataf. Amilus yang ini pun fi'il madhi yang telah melakukan apa? Salihat. Maf'ul bih dia tu kan. Telah melakukan Bajikan. benda yang baiklah, salihat. Kanat lahum adalah bagi mereka jannah syurga tul firdausi ni maf'ul bih kan, apa ni, mudah firdaus, surga firdaus nuzula sebagai tempat tinggal. Jadi maksud dia ayat ni, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan mereka telah mengerjakan amal salih adalah bagi mereka syurga firdaus sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal, tempat settle. Jadi okey, kanat lahum jannatul firdaus. Kanat, jannatu menjadi isim kanat. Jannatul firdaus lah, mudah-mudah filaih. Nuzulan khabar kana lahum. Ni khabar ada pisahkan lahum nuzulan. Lahum jannatul firdaus nuzulan. Okey. Baik, silakan Haji Aziz. Innal lazina, jadi al-lazina tu jadi isim inna lah. Kemudian silah mausul, al-lazina amanu wa amilus solihat. Itu dia punya silah kepada al-lazina. Isim innanya al-lazina, jadi khabar innanya jumlah yang akhir tu kanat lahum jannatul firdausi nuzula tu jadi khabar inna dalam bentuk jumlah. Tapi dalam tu ada juga jumlah baru, jumlah lain, kana, ada kanat. Kanat lahum jannatul firdaus. Jannat ni muannas jadi kanat lah. Kanat lahum jannatul firdausi nuzulan jadi khabar kana. Jadi semuanya orang yang mereka telah beriman dan amal soleh adalah bagi mereka jannatul firdaus, surga yang tertinggi lah, tempat tinggal yang paling mewah lah tempat tinggal. Wallahu a'lam. Dah, silakan. Dr. Zainal? Tak apa. Tak ada, okey. Ada pendek je ayat lepas ni. Tapi nuzulan tu hal kan?
Nuzulan khabar pada kanak. Bukankah dia Nuzulan. hal dalam tu lah, mana hal dalam cerita tu lah. Kanak Ha. lahum jannatu hudan nuzulan. Okey. Dalam keadaan nuzulan. Tempat tinggal. Okey, tak apa, dah boleh sambung. Silakan. Ambil 2 ayat sekali. Pendek. Apa? 108 9, Doktor, silakan. Auzubillahi khalidina fiha la yabghuna anha iwala. Jadi khalidina fiha, kat situ dia sebagai seorang yang kekal itu dia nak ceritakan hal bagi mereka tu lah, keadaan lahum tu. Kemudian fiha adalah muta'alliqah ni kepada khalidina. La yabghuna, mereka tidak ingin apa? Kiwalan, iaitu berpindah. Maf'ulun bih lah. Di anha itu iaitu sibli jumlah, dia akan menjadi muta'alliqah ni kepada kiwalan. Okey. Jadi ayat pertama ni sebagai orang yang kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Sebab dah masuk jannah tu kan, syurga. Kemudian Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul maknanya katakanlah fi'il amar. Jadi apakah yang nak dikatakan kat situ, iaitu kalaulah. Kerana lau tadi adalah huruf syarat. Kanal bahru. Okey, midadan. Jadi dia kat situ isim kana dia ialah al-bahru midada. Jadi khabar apa ni, betul, isim kana tadi, dan khabar kana dia ialah midadan. Kemudian di kalimati itu dalam bentuk sibih jumlah, dia menjadi muta'alliqah ni kepada midadan. Rabbi, jadi dia dalam keadaan kalimati Rabbi itu jadi dalam keadaan apa ni, mudhaf ilaih lah. Okey. Kemudian kita tadi yang itu maknanya laukana tu sampai kepada apa ni, Rabbi itu akan menjadi jumlah syarat. Okey. Jadi katakanlah kalaulah lautan adalah menjadi tinta, Tuhanku untuk menjadikan kalimah-kalimah tu. Okey. Maka lana fida, kat situ apa ni apa tu, jawab tu pasti kan, dia akan menjawab bersama, menjawab. Okey. Al-bahru qabla, pasti akan lautan itu akan menjadi kering sebelum kering kan. Kering kan, qabla iaitu zarah zaman, sebelum apa, antam fada kalimatu rabbi. Okey. Jadi kita tengok an tu huruf masdar. Jadi dia tanfada kalimatu rabbi akan menjadi, kumpulan tu akan menjadi apa ni lah, masdar muawwal. Okey. Masdar muawwal. Jadi kat sini akan jadi jawab jumlah syaratnya dekat situlah. Okey. Akan menjadi tadi lah, nafida bal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Okey. Jadi dekat situ kalimatu tu akan menjadi apa ni, fa'il tu ya. Kemudian tanfada tu akan jadi, itu adalah fa'il mudhari', dia akan baris atas kerana adanya an tadi dululah. Okey. Okey. Kemudian walau
walau ji'na bimislihi, dan kalau kat situ lau tadi akan menjadi adalah huruf syarat. Ji'na, okey, bimislihi. Na tu maknanya adalah fa'il. Ji'na kami datang, fi'il madi lah. Dan kalaulah kami datang Datangkan. sebanding dengannya sebagai tinta madada. Jadi madada. Jadi dekat sini kita dapati dia akan menjadi huruf syarat dan dia jawab kat situ ada tu. Okey. Jumlah syaratnya sebagai tinta tadi. Okey. Dan kalaulah kami datang sebandingannya sebagai tinta. Okey. Tinta. Apa tu? Nak cakap tamyiz ke tu? Ayat ni, Tamyiz ke? maksudnya ayat ni kata, sebelum habis ataupun ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, qabla an tanfadakan rabbi, walau kami telah datangkan dengan misalnya itu laut itulah, hai madada. Madada Bantuan tadi. ni. Bantuan. Ha? Madani Jadi bantuan katakannya, maksudnya. okey doktor, silakan turkan doktor. Nak Darus. nak terjemah? Doktor? Tadi kata siapa? Apa ada Nasri nak apa? Madada tu ada yang masuk bantuan. Macam madat ni. Bantuan. Membantulah untuk membantu. Tadi midat tu, tinta tu Tak ada midat. cukup lah. Tapi dia huruf akar yang sama. Akan sama. Sebagai membantu. Suplemen, Suplemen tambahan. tambahan lah. Tambahan. Ini, Sebab yang asal tu tak cukup kan. Ya okey, lain. Sini ini minat ini tambahan. Ini pasal Tapi Di kalau wab tu wang kalau falia itu tu. kan badadan ini maksudnya dia sama juga ni huruf akar ni. Masuk kena dengan tinta tambahan. Madad ataupun madad. Dia tak apa. Okey, silakan. Tapi dia tamyiz tu. Madada tu tamyiz. Tamyiz lah. Tamyiz. Tak, maksud saya ini dua-dua huruf akar sama. Ya. Tapi maknanya berbeza sikit. Tapi ada kemana dengan tinta itu juga. Tinta tambahan. Tinta tambahan lah. Tambahan satu laut lagi. 7 laut lagi. Satu kan? Nak ulas yang apa tadi ayat tu? Ayat sebelum tu. Okey. Ayat sebelum tu apa? Ini tu tak okey lah ni. Haywala ni macam pindah ni biasanya dengan huruf ja'an. Macam berpindah tu merubah, pindah lah kan. Ada an tu. Anha hiwala. Pindah darinya. Berubah darinya. Dah dapat nikmat. Dah dapat nikmat, dia orang tak akan pindah lah. Tak akan pindah ke tempat lain lah. Kemudian ayat yang tu, qul ni, katakanlah ni. Cuma dari segi lau, saya nak tengok kana, fungsi kana ni, dia bukanlah untuk past tense, dia untuk syarat. Sebab dia ayat syarat. Kalau kita tengok asalnya, jumlah ismiyah. Al-bahru midadun. Asalnya lah, kalau kita jumlah ismiyah asalnya, sebelum datangnya kana, sebelum datangnya lau, al-bahru midadun li kalimat rabbi. Lautan itu adalah dakwat ataupun tinta bagi kalimat Tuhanku. Tapi oleh kerana lau, nak sebut lau ni, biasa lau ni dia akan diikuti oleh fi'il madhi. Sebab itu tambah kana. Kana ni sebagai keperluan ayat untuk ayat syarat. Dia letak kana. Kana macam tak ada makna pun sebenarnya. Cuma dia keperluan struktur ayat dia kena ada kana ni tambahan sebagai syarat, ayat syarat. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, kalaulah lautan itu menjadi tinta bagi kalimat-kalimat Tuhanku, la nafidal bahru, sudah pasti al-bahru, laut itu akan kering. Nafidah maksudnya kering. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, an tanfada kalimatu rabbi itu maksud awal ni jadi majrur lah sebab dia mudhafu ilaih kepada qabla.
qabla mudhaf, an tanfada kalimat dalam mahal jar majrur sebab dia mudhaf ilaih, dan tanfada kalimah tu fa'il kepada tanfada. Asalnya nafida yanfadu. Nafida yanfadu. Sebab ini tanfada lah sebab an masuk kalimat Rabbi sebelum habis kalimat Tuhanku, walau ji'na bimislihi. Jadi ji'na ni maksudnya bukan datang tapi mendatangkan. Sebab ada ba selepas tu. Bimislihi. Ba ni dia menyebabkan dia muta'addi. Ji'na jadi walaupun kami datangkan semisal dengannya, madadan, sebagai madadan ni kalau maksud bahasa Arab yang lainnya ialah al-ghaus ataupun aun, pertolongan, bantuan. Madad, ada ke istilah madad ni? Ada orang tarikat ke apa? Madad. Masjid. Madad macam bantuan. Jadi walaupun Allah datangkan lagi semisal dengan lautan tu sebagai untuk membantu, tak cukup juga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita sambung aja sih ayat terakhir. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul, katakanlah, mana katakan wahai Muhammad lah. Innama, hanya sahaja. Innama hanya sahaja sebab ada ma kafah ni. Hanya sahaja. Ana basharun. Ana aku mubtada, ana basharun manusia, khabar. Mislukum yuha basharun, jadi ini basharun ni nakirah, jadi lepas tu sifat dia lah, mislukum, seperti kamu. Yuha ilayya, yuha fi'il mudhari' majhul, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid. Jadi annama ilahukum ilahun wahid ni bahawasanya ilahukum, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu ni. Jumlah ni jadi masdar mu'awwal ni saya naik fa'il kepada yuha ni. Naik fa'il dia dalam bentuk masdar mu'awwal, annama ilahukum ilahun wahid. Jumlah yang itulah jumlah annama tu, bahawasanya diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu ni adalah Tuhan yang satu. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن, maka barang siapa, man syarat. Sekali jumpa kana sebab dia jumpa syarat. Man kana yarju liqa' rabbi. Yarju, dia kehendaki, dia berharap. Liqa'a maf'ulun bih. Liqa'a mudhaf, rabbihi mudhaf ilaih, mudhaf ilaih lah. Rabbi itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Hi lah sekali mudhaf ilaih. Jadi barang siapa yang dia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, fal ya'mal, maka hendaklah. Fal ya'mal ni lam amar, hendaklah, kena terima hendaklah. Fal ya'mal, maka hendaklah dia mengerjakan amalan solihan. Amalan maf'ulun bih, solihan na'at atau sifat amalan solihan, wala yusyrik, dan janganlah dia mensyirikkan. Wala, la ni la ataf, wa ataf, ataf pada lam amal tadi tu. Jadi wala yusyrik, dan janganlah, wala yusyrik, dan janganlah ia mensyirikkan bi'ibadati rabbih, terhadap persembahan Tuhannya, ibadati mudhaf, rabbi mudhaf ilaih, rabbi mudhaf, hi mudhaf ilaih, ahadan, seseorang pun, ahadan, jangan hanya mensyirikkan, jangan mensyirikkan, dan tidak dia mensyirikkan dan melalui ibadah, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadat kepada Tuhannya. Dalam ibadat kepada Dalam Tuhannya. mana ibadat lebih ini, dalam ibadat kepada Tuhannya, janganlah dia mensyirikkan dengan sesuatu pun, ahadan. Wallahu a'lam. dalam ibadah kepada Tuhannya, dalam ibadah Tuhannya, ibadat Rabbih. Ini mudah mudhaf ilaih.
ibadati rabbi. Mudah untuk mulai. Penyembahan ataupun pengibadahan Tuhan. Okey. Jadi katakanlah hanya saja aku seorang bashar seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya hanya saja Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Maka barang siapa adapun dia mengharapkan pertemuan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal, mengerjakan amalan salihah. Dan tidak wala yusyrik, dan jangan wala yusyrik, dan tidak dan jangan dia menyekutukan dengan ibadah Tuhannya sesuatu pun. Dan ibadah Tuhannya lah. Alam, okey, alhamdulillah, kita tanggung yang ni kita sambung pada surah berikut. Ya, saya Amalan tu makhluk mutlak. tambah apa doktor? Amalan tu makhluk mutlak. Ya, malah amal salihan, ya betul. Ya. Betul. Ya, alhamdulillah.